Macam mana kita nak tahu bakal isteri itu baik untuk kita? Kita tak tahu. Okey. Ni nanti ustaz lain mari jawab. Banyak ni. Kalau kita jawab lambat lagi mari. Kita nak kahwin dengan perempuan, kita nak tahu baik tak untuk kita. Kita tak akan dapat tahu seperti mana Allah tahu. Dan kita tahu mana? Kita akan tahu sedikit-sedikit saja. Okey. Maka Nabi kata, tungkahul mar'atu li arba'. Biasanya kita kahwin 4 sebab. Ada kalanya li jamaliha, kerana comelnya. Ada kalanya li hisabiha, kerana nak adu keturunan. Wang dengan wang, teku dengan teku, ni dengan ni. Betul tak? Ada kalanya li maliha, kerana dia ada pitih. Dia ada kuasa, ada pakak dan sebagainya. Dan ada kalanya li diniha, kerana akhlak. Lalu Nabi kata, pas-pas kalau boleh, kalau jumpa, pas-pas bizatidin. Pilihlah yang berakhlak. Taribat yadak, kamu biasanya puas hati. Bukan garanti, kebiasaannya. Jadi, kalau kita nak tahu yang baik untuk kita, secara keseluruhan, kita tak akan dapat tahu. Faham tak lagi? Bahkan bini kita telah jadi bini tu, belum tentu setia dengan kita. Faham? Lalu ni, molek belaka lah pasal kita tak balah. Kita jauh, kita balik kerja, nak baru sampai Bukit Kurang, rumah dikejar, bini atas lambu, meaningless dah gini. Faham? Learning. Tapi bila kita cerai ni, tengok dia kata benda kata, masa nak tamzul. Lagi. Itulah manusia, betul tak? Jadi istikharah. Itu kita cerita orang agama. Istikharah. Orang putih, orang kafir tidur tu. Zina tu boleh 2 bulan, puas hati, nikah. Ada 2 tahun zina, boleh anak 2 orang, nikah. Faham lagi? Itu kafir. Kita bukan kafir. Kita takut dengan azab akhirat. Faham? Maka kita pilih kalau boleh, biarlah yang berakhlak. Bila yang berakhlak, taribat yadak, biasanya puas hati. Ada tak? Tapi hak berakhlak ini dia hitam kan? Hak comel tu bodoh, jahat, tapi muka comel. Tengok, mungkin jabat agama hari Selasa, hari orang cerai. Cuma tengok muka orang kena cerai, uduh ke comel? Comel belaka tu. Hidung ni macam burung Raja Udang duk atas wayar. Kena cerai. Mata hijau sebelah, biru sebelah. Faham? Mata perpaduan ummah. Kulit putih. Cerai tu. Hari Selasa tu. Mahkamah Syariah tu. Faham? Berapa pasangan seminggu? Lawa-lawa belaka. Tok kita kena cerai tak tok? Tok kita tak kena cerai. Muka tok kita macam adudu. Bapa boy mana bapa boy? Faham? Petok muka tok. Faham? Apa? Akhlak ada. Muka comel macam beruk berangan. Muka comel mulut macam puaka. Muka comel hati macam setan. Betul tak? Jadi bukan kata muka comel gitu belaka. Tak salah kita kahwin kerana comel, tak salah. Tapi biarlah ada akhlak. Bila ada akhlak, dia hormat ibu bapa kita. Dia hormat adik-beradik kita. Walaupun dia tak suka, tapi dia tetap hormat. Faham?